Seseorang yang masih muda, seseorang yang masih ada anak-anak yang kecil, masih berusia bawah daripada 18 tahun. Okey, ini adalah satu situasi di mana sekiranya seorang itu meninggal dunia, anak-anaknya masih di bawah umur. Anak-anak itu tidak boleh memegang harta dia sendiri. Anak-anak itu sekiranya tiada pelantikan penjaga harta untuk anak-anak itu, maka harta anak-anak itu akan dibawa kepada amanah raya berhad untuk dipegang, untuk disimpan sehingga anak itu dewasa. Itu adalah key point untuk tuan-tuan, puan-puan faham mengenai penjaga harta. Jadi, di dalam wasiat ini telah ada artikel di dalam wasiat As-Salihin menyatakan bahawasanya, okey, saya melantik isteri saya sebagai penjaga harta untuk anak-anak saya yang masih di bawah umur 18 tahun. Jadi isteri saya yang menjaga kepentingan untuk anak-anak. Bermakna isteri itu tidak lagi perlu pergi ke amanah raya untuk keluarkan duit untuk menyara anak-anaknya semasa dia masih kecil. Jadi, itu adalah fungsi wasiat untuk penjaga harta kepada anak-anak yang di bawah umur. Jadi, lantiklah penjaga harta untuk anak-anak tuan-tuan dan puan-puan kerana ia sangat-sangat penting untuk kemaslahatan di masa akan datang. Jadi, lantiklah penjaga harta untuk anak-anak tuan-tuan yang masih di bawah umur. Kerana isteri bukanlah penjaga harta yang automatik sekiranya tuan-tuan yang lelaki meninggal dunia. Isteri walaupun isteri itu adalah ibu, dia bukan penjaga harta untuk harta anak-anak yang dapat daripada harta pusaka tuan-tuan. Jadi, lantiklah penjaga harta tuan-tuan sekarang, iaitu isteri yang dikasihi. Hubungi Nur Syazwani binti Rosmawi. Saya sedia untuk membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.